pada hari ini Jabatan Perikanan bersama dengan komuniti Kampung Cempaka telah mengadakan program aktiviti penangkapan ikan di estet ikan Paya Cempaka pada hari ini. Jadi program ini mendapat sambutan yang cukup baik dan pelbagai spesies ikan telah dapat dinaikkan, antaranya ikan kak rumput, ikan kak kepala besar, ikan lampam kerai, ikan keli, ikan haruan, ikan sepat, ikan puyuh dan pelbagai spesies ikan tempatan yang berjaya dinaikkan melalui aktiviti penternakan ikan di bawah estet ikan ini. Jadi Jabatan Perikanan menyokong penuh usaha ini dan berharap lebih banyak program sebegini dapat dilaksanakan di seluruh negara sebagai sebahagian daripada projek ke arah keterjaminan makanan.